Okay, ni dia punya mission dia, 1 million roots for the future. Laman bakau Parit Kasim Muar. Ada pondok jiwa. So ini parts ni dia lebih ekstrim lah kalau kita jalan ke dalam tu, tapi kotor kot kalau kita turun ni. Kita orang pun tak pakai kasut, so tak payahlah kita pergi ke sana. Nak pergi ke sana? Tak payahlah ya, jatuh nanti apa Syah ya? Nak pergi? Ketua dulu. Ketua dulu. Ketua jalan dulu. Tapi dia ya, pokok paya bakau macam ni je. Yalah pergi sana. Jom kita pergi ke ni pula. Tengok lagi jalan yang ada kat tu ni. Warna hitam. Apa dia? Warna hitam. Oh ni paya bakau ni. Paya bakau ni dia memang air dia keruh sikit. Dia ada nyamuk tadi kan? Ada? Tadi nyamuk. Tadi abang duduk stay lama tadi kat situ, dia ada nyamuk sikit. Tu kalau kita tengok dekat yang tu, tanah tu ada lubang-lubang tu. Kalau kita nampak dekat busuk tu, di bawah-bawah akar tu ada lubang-lubang jadi ni dia punya sarang, rasanya sarang ikan tu lah kan, yang ada lubang-lubang tu kan. Kita jalan dulu, tengok lagi. Kita pergi ke sana sikit. Apa? Ni ada lubang-lubang. Tempat ketam. Oh, sarang ketam. Ni ketam tu tu. Ketam besar. Tengok tu. nampak. Ni Ni pun nak keluar ni. Dia kata tak boleh bising. Kalau bising dia tengah. Ni dekat ni. Dekat ni. Kita nampak. Ni celah-celah ni. Oh, ketam ni ketam paya bakau. Okay, nampak? Nampak tak? Ni ketam dia. Ni ketam ni. Dia duduk dalam sarang yang bulat-bulat. Lubang yang bulat-bulat ni. Ni ketam tu. Dia duduk kat situ. Nampak? Kalau kita bising dia ni. Ni ketam ni. So ketam ni Tadi dia keluar tadi. okay, nampak ni. Ni ketam. Okay, ni spesies yang memang hidup dekat paya bakau So kita teruskan lagi perjalanan kita. So kita dah rungkap lah. Yang bulat-bulat tu sarang ketam tu lah Dia kena tengok betul-betul sebab dia punya kulit tu sama dengan environment paya bakau tu.
Oh, dia masuk ke dalam, Mami. Kalau kata contoh kita bising, dia terus masuk ke dalam. Tu dia kata. Tu dia. Oh, tu dia. Macam tu. Nampak tu? Tu ketam. Minta ikut lagi. Nampak ketam. Tu. Oh, tu. Dia nak keluar. Dia gaduh dua. Nampak? Dia masuk dalam. Laju sangat ni. Kalau dia rasa tergugat, terancam, dia akan masuk ke dalam. Jadi kita jalan lagi. Ada tempat nak turun tu. Nampak? Nampak ketam, nampak? Siput. Nampak? Dekat lubang ni. Nampak? Okey. Kita pergi ke sana pula ni. Kenapa dia kelilingkan ni? Kumpulan 5. Oh, ni ada grup-grup yang dia bagi untuk jaga ni. Ni projek, mungkin ada projek sekolah dia. Kumpulan 5 ni terdiri daripada adik kumpulan 1, 2, 3 orang. Cikgu geografi, mungkin cikgu sekolah yang handle dia punya projek ni. Ya, ini daripada kumpulan sekolah Datuk Sulaiman. Okey, dia tanam pokok-pokok ni mungkin dekat dalam kawasan ni sebagai projek sekolah dia. Okey, ini pula daripada sekolah apa ni? Tak tahu sekolah apa, kumpulan 1. Mungkin nak menyedarkan student-student ni kepentingan paya bakau dalam ekosistem. Konservasi restorasi hutan paya bakau laut, tanggungjawab kita bersama. Okey. Okey, ni anjung alam. Anjung alam. Kita nak teruskan ke sana lagi. Kita kena selesaikan misi kita. Misi kita hari ni melawat Ni untung kita jalan kat. okay, ni bakau kurap bakau kurap. Biasa ramai kalau orang zaman dulu dia akan lalu kat. Bakau kurap. Okey, kita tengok spesies pokok bakau ni daripada bakau kurap. Apa tanah apa? Tak, ni memang muara sungai ni. Paya. Dia hidup dekat environment paya lah. Miss, slowly. Okey,
dekat bawah tu kita boleh tengok ada ikan. Ni ikan belacak. Yang sering kita jumpa dekat habitat seperti kawasan berpaya. Sepanjang-panjang perjalanan titian konservasi ni, kita boleh lihat pelbagai jenis spesies pokok kayu bakau. Dan dekat sini dia sediakan untuk turun ke bawah dan melihat lebih dekat lagi lah ketam-ketam tu. Ada ketam yang nampak tu, ketam nipah ni. Ni ketam nipah ke? Okay. Jadi kalau tu mungkin pengunjung boleh turun ke bawah ni untuk melihat ketam ni lebih dekat. Ni anak dia ni, yang mana seekor saiz dia boleh mencecah lebih besar daripada ni. Ini dah ada ombak. Ni pantai. Pantai. Okay, ni laut. Laut yang roboh dia roboh. Dia titian ni boleh sampai ke sedikit ke tengah sikit laut tu tapi dekat sini sudah roboh. Kita boleh, daripada sini kita boleh dengar deruan ombak. Saya tunjukkan pandangan yang lebih luas. Rasanya monyet-monyet tadi pun dia boleh main kat area ni juga. Dia mungkin cari makanan kat sini. Tu ada ketam besar, nampak tu? Nampak tu sana tu? Ketam besar dekat bawah pokok, dekat akar pokok tu. Besar. Ni nak kena gigit kat sana. Mana? Sebenarnya malu kalau dia rasa terancam, dia akan cepat-cepat menyorok. Ni nak keluar ke sana ke? Tak nak. Tak nak naik ke situ. Okay, tak nak. Bagi lagi lah. Sini tembus tempat kita tadi. Tapi tak ada titian lah. Sini dia luar biasa. Okay, sekian laporan di Pusat Konservasi Paya Bakau Parit Kasim ni. Saya pun nak mengakhiri laporan ni. Sila bolehlah bawa
anak-anak untuk berkunjung, untuk lebih memahami kepentingan paya bakau. Tengok tu akar dia kuat, dia pegang tanah tu ya. Akar dia yang jenis macam tu. Tapi dia jangan apa ni orang cakap, jangan pijak dekat lumpur tu, dia selut. Jadi budak ni dia dah termasuk dah kaki dia kat dalam tu. Kat sini pun ada banyak dia sediakan bench untuk kita bergambar. Duduk sana bergambar. Duduk sana. Puan-puan, tuan-tuan. Duduk kat sana. Satu, dua, senyum. Okey, menikmati alam. Macam tu. Ni kan jeti-jeti buat nelayan tu ke? Kan? Nelayan lebih kepada sebelah sana, kat Parit Jawa sana. Okay, bye. Jumpa lagi.